Biar betik. Hampa tahu tak apa beza citah harimau bintang dengan jaguar? Nampak lebih kurang, tapi sebenarnya depa ni jauh beza weh. Citah ni ada kepala yang kecil dan badan yang ramping. Depa ada corak bintik-bintik hitam dengan saiz yang sekata dan corak air mata ikonik dekat muka depa. Depa ni paling laju antara tiga ni dan boleh pecut sampai 120 km/jam. Menyerit macam superbike oh. Kebanyakan citah duduk di Afrika dan adalah sikit dekat Asia. Harimau bintang atau leopard juga duduk di benua yang sama dengan citah. Tapi depa ni lagi banyak weh. Depa ni lagi besar dan kuat dari citah dengan otot yang lagi besar dan padat. Depa ada skill akrobatik dan pandai ragah pokok. Harimau bintang juga ada corak dipanggil rozet yang berbentuk ala-ala bunga dan kosong di tengah-tengah. Jaguar pula yang paling besar antara ketiga-tiga ni. Depa ada corak rozet yang lagi besar dari harimau bintang dan ada titik-titik hitam di tengah-tengah. Gigitan dia paling kuat tu. Kalau pokok tu boleh tembus tengkorak mangsa. Siap boleh memburu dalam air. Tapi jaguar ni duduk di benua Amerika Selatan sajalah. Kalau ikut klasifikasi, citah ni duduk dalam jenis Acinonik. Harimau bintang dengan jaguar pula ada dalam jenis Panthera. Sama dengan singa dan harimau.